Dalam hadis yang sama, Nabi beritahu, dan sesiapa yang meninggalkan pertengkaran dan perdebatan di saat dia di pihak yang betul, maka Allah akan beri dia satu rumah di syurga di tempat yang setinggi-tingginya. Tuan-tuan ingat, senang kan tuan-tuan? Kita nak diam dan mengalah di saat aku betul kot. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi tahu bukan senang. Yang tukang cakap dia pun belum tentu. Peringatan untuk kita semua, rupa-rupanya yang lagi susah bukan bercakap tapi diam. Ini self regulation. Apa dia? Take a pause. Rasa nak buat, jap. Delay kejap. Tuan-tuan, selalunya emosi ni dia memang marah tu dalam setengah jam, lepas tu dia okey balik. So delay kejap, tangguhkan kejap apa yang kita nak buat tu. Takut nanti menyesal, dan kesan tu boleh seumur hidup. Boleh tuan-tuan? Ini yang pertama, self regulation. Saya nak share yang kedua tuan-tuan. Yang kedua, kalau tuan-tuan dalam keadaan yang sangat dan terlalu marah, oi dah tak boleh dai, saya ni wuduk dah, sembahyang sunat dah. Oh, siapanya? Saya tak nak buat apa. Salah satu yang kaedah yang kita boleh buat adalah, tuan-tuan, kita perlu meluahkan.